Rumah yang dulunya merupakan sarang dadah, kini dah jadi pusat ibadah. Apa yang best tentang rumah mengaji ni, ataupun tentang program semarak Ramadan dekat rumah mengaji ni, para peserta kita ni, kanak-kanak, anak-anak di rumah mengaji ni, seramai 51 orang peserta telah berdaftar dengan kita dan menyertai program Imarah Ramadan ataupun Semarak Ramadan 2026 di rumah mengaji. Diorang ni daripada first Ramadan, diorang berpuluhan-puluhan, berduyun-duyun mengejar poin-poin markah untuk dapat merit markah tertinggi. Setiap hari without miss, solat berjemaah, berbuka bersama, tadarus Al-Quran without miss. Dan yang paling best sekali, markah untuk yang complete without miss juga terawih, guys. Bayangkan budak-budak kecil kita hiburkan dengan interaktif, fun and interaktif punya method, tapi dalam konsep ibadah. InsyaAllah semoga Ramadan kali ini penuh makna buat mereka. Dan juga terima kasih kepada penyumbang-penyumbang dan mereka-mereka yang menyokong secara langsung maupun tak langsung. Semoga inisiatif ataupun usaha yang kecil ini sedikit sebanyak dapat memberi makna yang bermakna pada mereka-mereka yang terlibat, insya-Allah. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa pada tahun hadapan, Ramadan tahun hadapan. Amin ya rabbal alamin.